Khas untuk orang Bali, taman-taman belok Ambang Merdeka damai di depan KFC Bali. Hari ni sampai 7 hari 9. Berbagai jenis makanan, minuman viral yang mereka bawa untuk orang Bali kali ni. Salam kenal untuk orang Bali. Ayam gunting panas-panas. Ayak cheese bakar. 2 flavor. Kita bagi free ayam gunting. Tak dapat dekat tempat lain. Dekat Baling saja. Bali Kak bawa pizza. Seller pizza dekat sini pepperoni ya. Sebiji RM20 saja. Orang Bali jangan lupa singgah nah. Ini adalah pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese kami ada coklat, ada Oreo, ada Milo, ada Biscoff. Lepas baru iaitu nugget pisang tu, ada kopok leko. Kopok leko kami ada berperisa. Ada paprika, barbecue, ada tom yum. Mana nak cari pemanis mulut tu, boleh main kat Dubai Chocolate. Selain tu, dia pun ada kunafa tau. Hampa tak payah dah pergi jauh-jauh, boleh main dekat sini. Hampa pakat-pakat main tau. Kita ada set ramen kambing dan ramen big bowl dan set ramen set kambing. Keluar menu baru. Apa ramen yam grill. Kami ada je seafood mushroom. Harga RM12 ya. Untuk orang Bali, hari ni Queen Kerabu Maggi turun lagi dekat hampa. Kami bawa Kerabu Maggi, Kerabu Soun, Arai Mak-Mak. Harga serendah RM10. Nak makan sate sembelih hampa wajib tau main dekat sini. Import dari Sungai Petani lah. Nak makan sate ikan ori Kelantan, hampa boleh singgah dekat The Mommy. Selain tu depa mestilah ada menu depa. Tahu bergedil lah hampa. Untuk orang Bali, kami bawa jualan Rahma jauh daripada Balik Buntak ni. Main balik. Macam-macam barang Rahma yang kami bawa ke sini. Orang ni seguni 3.8 sampai 4 kg. Kami bawa RM6 saja seguni. Assalamualaikum. Orang-orang Bali, kita ada kek pisang kukui coklat lele, kita ada kek coklat moist, ada cheese curd, red velvet, Biscoff mix cheese semua. Okey, Bang nak try depa punya coklat moist. Dia cakap depa punya coklat moist tak manis sangat, just nice je hampa. Assalamualaikum warga Baling semua. Saya Kak Lina, EOD, event Tapak MDB Baling di sini. 29 hari bulan 8 sampai 7 hari bulan 9. Kami akan adakan Bazaar Food Fest yang lebih daripada 100 menu di luar tu. Di dalam sini adalah khasnya untuk kanak-kanak semua. Khasnya untuk kanak-kanak semua. Membawa kepada anda belon-belon terbaru yang panas lit-lit lagi bau. Sama ada kupon voucher ni tau, yang kita edarkan ke semua sekolah rendah di Bali. Dapat voucher ni, bawa ke sini, masuk RM10 sahaja. Main sampai puas. Dan tak ada voucher, RM13 saja, tak mahal. Apa yang tengok video ni, jangan lupa like, share kat kawan-kawan hampa, family hampa, pakat mai ramai-ramai ke Taman-Taman Belong Ambang Merdeka. Jumpa hampa kat sini nah. Bye.